Tonyo gini saya mu. Bau pun seronok dah. Okey, Assalamualaikum. Saya mu hari ni abang makan nasi. Saya mu tengok menu atas meja abang ni ke. Menu khamak saya mu. Tapi hok paling special tengok dekat ni. Abang nak buat sambal binja saya mu tengok. Buah binja ke kalau tu tengok comel. Jadi lo ni musim dia buah binja ni. Jadi saya mu kena terah buah binja ni makan dengan budu ataupun buat sambal. Bau dia main betul-betul seronok. Bau tu seronok dah. Saya tengok. Tu, comel ke tu. Barang ni main betul-betul khamak. Jom tengok. Tengok abang buat sambal buah binja. Jadi, mula-mula ni saya mu, kita tonyoh ni, lada ni. Tonyoh lada. Kalau boleh ke, lada ni saya mu, rebus dulu. Biar mudah. Mudah apa? Nak tonyoh tu. Tonyoh gini. Tonyoh gini, biar acu comel gini. Lepas tu, kita bubuh ni. Garis sikit. Tabur garis sikit. Jadi, ni abang tak bubuh gula. Disebabkan binja ni, yang manis dah deh. Buah binja seronok saya butuh bagai tu. Tu, buah binja tu. Gini cara-cara dia, sambal buah binja deh. Ni bagai khamak betul saya mu. Lepas tu kita tonyoh. Mudah saya mu. Nak sambal binja ni mudah ya. Okey, kita tonyoh gini saya mu. Biar satu dengan lada, lepas tu dengan garai tu deh. Saya mu tengok sambal kita, puas hati tu. Bau pun seronok dah. Bau pun wangi dah saya mu. Tu. Tapi, walaupun kita ada sambal buah binja, budu jangan talah deh. Kita tak tinggal budu deh. Kanyak lada dulu. Barang hari ni main betul-betul barang khamak. Kombinasi sempurna terkeramak orang panggil. Lepas tu kita puas selima dah. Saya tengok selima ni. Magnetik saya mu. Telur ayu gok-gok abang. Lepas tu ni. Telur puyuh. Budu hari ni kita buat telur puyuh dah. Ni hari ni kak mu masak ni barang ni. Ni orang panggil patin poyok. Pekak likak melekak tu. Puas hati pekak gini. Letak dah ni saya mu. Kecuali liu. Lepas tu kita ada ikan keli goreng crunchy ni. Crunchy goreng. Tu cicuh dengan sambal ni. Letak sini. Ambil ulai ni. Kita ambil ni. Buat teneh. Cicuh habudu. Letak sini. Ambil telur puyuh ni. Tonyoh telur puyuh. Letak sini. Saya mau tengok kombinasi kita hari ni. Kombinasi yang sempurna. Bismillah. Wow. Sedap dah. Pedas. Puas hati. Kita juga ada ni. Pucuk samu nyawa warna hijau. Barang khamak ni payah nak boleh ni. Ni cicung budu letak sini. Ni kita ambil ni sambal binja sikit. Letak sini. Ikan patin sikit. Tapi sambal binja ni khamak molek. Rasa pedas, rasa masak dia tu ke sempurna. Jadi saya mau kena rasa sama binja. Sebab kela ni musim dia. Saya mau terang. Ikan peluk-peluk crunchy molek. Ni. Kita ada juga ni. Pucuk beko ni kat mu celor. Cicuh habudu letak sini. Ambil ikan keli goreng crunchy kat mu ni. Cicuh dengan sambal ni. Sambal binja khamak saya mu. Ikhlas abang kata. Puas hati. Letak sini. Puas hati. Sedap.
Kalau menu gini Tekmu, sangat-sangat sempurna. Ni saya pun tahu pucuk gapo ni. Ni pucuk Ajinomoto kita celor. Oh, payah juga nak boleh ni. Pucuk Ajinomoto Tekmu. Cicoh ni letak sini. Ambil ni barang keramat ni. Ni letak sini. Ikan keli sikit. Sambal sikit letak sini. Wah, hati saya makan ni hari ni. Kalau puyuh pun sedap makan bodoh ni. Sedap dah. Okey Tekmu, menu hok kamu masak ni ke? Memang betul-betul kombinasi sempurna Tekmu ni. Bagai boh.